Sekarang kita berada di pertandingan mancing Banyan Pinang, PD Surf Casting. Diorang ni dapat strike yang pertama dan daun baru, Mat. Okay. Okay, hari ni kita mancing dekat Bagan Pinang. Hari ni kita mancing dekat Bagan Pinang, pertandingan memancing PD, MPPD. Hadiah utama 10,000. So kita start mancing, kita dah buat lontaran pertama. Kita dah lontaran pertama, kita tengok apa yang makan. Duduk dia dah makan daun baru lah. Okay. Jam. Kau jangan tarik. Kau pelan. Besar kasar ni. Kasar. Okey, kenapa naik ni? Rasa macam daun baru lagi ni. Kan? Tara dia macam daun baru. Betul daun baru lagi. Okey. Ikan ketiga naik. Daun baru. Abang ni ada 3 ekor dah, bang. Apa amalan abang buat malam tadi? Hai. Daun baru lah. Alamak, macam dalam pula. Oh, ini stres ni. Makan dalam stres ni. Aduh, telan pula. Okey. Ikan yang ketiga dia dapat daun baru. Okey. Ruk ni hanya. Okey, acik ni naik ikan. Kayu je. Gulung tarik bang, tarik gulung. Talabak. Tak ada, dia pam-pam takut lucu ikan. Gulung je. Apa yang kau bilang? Tu dah sampai, dah dekat dah. Dah naik atas dah. Ayalah, gulung je. Gulung. Jangan takut gulung je. Oh, naik ikan baru. Kita pam-pam ni, kita takut dia tu. Okey. Orang ni naik daun baru. Naik besar. kat sini ya. Punya joran belum ada yang usik pun. Tak apa, saya dah tukar umpan sarang, saya dah tukar udang kopek saya dah pakai. Kita reda je apa yang jadi, kita reda je. Saya terima dengan seadanya. Mungkin rezeki saya bukan kat sini, rezeki saya dekat Cabutan Betua, maybe. Okay. Sekarang dah pukul 8.30. Kita masih lagi mancing. Time out pukul 11. Saya dah buat lantingan yang keempat lah. Saya pakai umpan sarang. Tak ada apa yang makan. Abang ni pakai umpan sarang pun ada ikan naik. Rezeki tu tak tahulah. Ada rezeki tak ada rezeki ni. Okay. Sekarang dah pukul 9 pagi. Jam saya pun dah mati lah ni. Okay. Kita masih lagi mancing. Abang ni strike 3 ekor. 2 ekor daun baru, 1 ekor bolos. Ni kawan-kawan lain relax. Masih lagi temenong. Kita apa, kita masih boleh berusaha lagi sehingga jam 11 pagi. Jam 11 time out lah. Air bergerak surut. Dia naik 7.44 minit pagi tadi. Dalam 7.30 dia naik. Air bergerak surut. Okay, hari ni ramai. Dalam 600 orang hari ni penyertaan. Border ujung tu, kat sana ada budak-budak mandi kan. Abang ni naik ikan apa ni? Bang, kayu lagi bang, sikit bang. Ada. Daun baru ni. Tak kena. Awak tak kena. Daun baru kecil boleh, tapi boleh lah ada ranking. Boleh lah.
Okay, dapat orang baru. Okay, abang ni dapat naik ikan. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Ikan lemas, ikan lemas. Oh. Ikan. Daun baru. Ni mah betul ikan. Dan daun baru, Mat. Saya masih lagi bangau. Okey. Kita orang dah kemas-kemas. Kita orang kena pergi kat pondok Urustia. Nanti saya tunjuk ikan. Okey. Kita orang dah kemas-kemas. Hari ni saya kumpau lah. Kumpau berdarah. Kita menuju ke kemah Urustia. Kita tengok ranking ikan. Katanya tadi nombor 1 pari. Nombor 1 pari. Atau nombor 2 saya tak pastikan apa. Jom kita tengok. Nombor 1 ikan pari 7.50 pari. Nombor 2 airbag. Nombor 3 daun baru. Besar sangat daun baru dia. Lepas tu daun baru banyak gila lah. Semua daun baru. PD Pesta daun baru. Yang dah ujung-ujung ni Toda ada. Ada bolos. Okay. Ikan kapas ada. Okay. Ini ikan yang menang lah. 100 ranking. Kita berada di majlis penutup Foundation Surfcasting 2025. Okey. Tu ikan-ikan ni lah. 100 ekor ranking lah. Ada pertama 10,000, ada kedua 5,000, ada ketiga 1,000. Tempat keempat sampai ke 10, 200. Tempat 11 sampai 30, 1,5. Tempat ketiga 1 ke 100, RM100. Kita tunggu cabutan bertuah. Tu. Cabutan bertuah, kok ada rezeki. Boleh kita ambil. Amin. Cabutan bertuah sedang berjalan. Ada. Okey. Ya dah. Sebut dah balik laju dia lagi. Ada katanya. Okey bang. 486. 486. Ada abang kita kat belakang sana. 486. Ya, tahniah abang. Ya, cabutan nombor cabutan bertuah sedang dijalankan. So ni nombor ni hadiah utama. 10 orang. Merah, hadiah tu satu je dekat atas sini lah dekat banglo. Tapi besar boleh 10 orang. Okey. Nombor yang bertuah 3, 4, 6. 3, 4, 6. Jangan balik TV lagi. Ada sama lagi TV. Okey, hadiah TV 55 inci besar, Google TV. Okey, 267. Kita bertuah. Saya tak bertuah. Saya nombor saya 156. Okey, itu saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share dengan kawan. Sekali lagi, tolong subscribe guys. Bye.